Cerita ini mengisahkan pemerintahan Sultan Alauddin Riayat Shah dalam Sulalatus Salatin yang menggambarkan kepribadian seorang raja yang berani, tegas dan sentiasa menjaga kebajikan rakyatnya. Baginda ditabal sebagai Sultan Melaka selepas kemangkatan ayahandanya, Sultan Mansur Shah. Sebagai seorang pemerintah yang adil, Baginda sangat prihatin terhadap keadaan negerinya, terutama apabila berlaku kejadian kecurian yang semakin berleluasa dan menggugat ketenteraman awam. Keazaman Baginda untuk menyelesaikan sendiri masalah itu jelas membuktikan sifat kepimpinan yang tinggi dan semangat seorang raja sejati. Beberapa hari kemudian, Sultan Mansur Shah mangkat dan jenazah Baginda diuruskan mengikut adat istiadat raja-raja yang terdahulu. Raja Husin kemudiannya ditabalkan menjadi raja, bergelar Sultan Alauddin Riayat Shah. Baginda merupakan seorang raja yang sangat gagah dan perkasa, tiada tandingan pada zamannya. Baginda pun telah beristrikan anak raja dan dikurniakan 2 orang putera, iaitu Raja Menawar dan Raja Zainal. Seorang lagi isteri Baginda bernama Tun Najah, anak kepada Seri Naradiraja Tun Ali. Baginda dikurniakan 3 orang anak. Yang sulung, seorang puteri bernama Raja Hitam. Yang kedua, seorang putera bernama Raja Muhammad. Dan yang bongsu, seorang puteri bernama Raja Fatimah. Raja Muhammad itu lebih muda daripada Raja Menawar, tetapi lebih tua daripada Raja Zainal. Sementara itu, Raja Ahmad, anak kepada Sultan Pahang, berkahwin dengan anak bendahara Seri Amar Diraja dan mereka mendapat seorang anak lelaki bernama Raja Mansur. Sultan Alauddin Riayat Shah kemudian menikahkan putrinya, Raja Fatimah, dengan anak Raja Pahang, Raja Ahmad. Setelah Sultan Alauddin naik tahta, Raja Ahmad pun kembali ke Pahang untuk bertemu dengan kekandanya. Di sana, Baginda berkahwin dengan cucu Iskandar Shah, Raja Kelantan, dan memperoleh seorang anak perempuan bernama Rajawati. Pada masa itu, keadaan di Melaka semakin tidak tenteram kerana banyak kejadian kecurian berlaku dan tidak pernah berhenti, terutama pada waktu malam. Apabila Sultan Alauddin Riayat Shah mendengar berita tentang pencuri-pencuri yang ganas ini, Baginda berasa sangat risau. Maka, pada satu malam, Baginda memakai pakaian seperti pencuri untuk menyamar dan keluar tanpa membawa ramai pengiring, hanya bersama Hang Ishaq dan Hang Ishaq. Di suatu tempat, mereka ternampak 5 orang pencuri sedang mengusung sebuah peti. 2 orang membawa peti dan 3 orang lagi mengiringi mereka. Sultan pun segera mengusir mereka. Apabila dikejutkan, kelima-lima pencuri itu lari dan mencampakkan peti tersebut. Sultan Alauddin menitahkan Hang Ishaq untuk menunggu Baginda dan Hang Ishaq sambil menjaga peti yang ditinggalkan oleh pencuri-pencuri tadi. Tunggu di sini bersama peti ini. Baiklah, tuanku. Kemudian, Sultan bersama Hang Ishaq mengejar pencuri-pencuri itu hingga ke Bukit Melaka. Setelah pencuri-pencuri itu dikejar ke atas bukit, berlaku pertempuran. Sultan menjerit lalu membunuh salah seorang pencuri hingga terbelah 2 seperti timun. 4 orang lagi melarikan diri ke arah jambatan. Sultan terus mengejar mereka. Sampai di bawah jambatan, keempat-empat pencuri itu berpaling dan menyerang balas. Sultan berjaya membunuh seorang lagi dan menjadikannya 3 orang pencuri. 3 yang lain
terus melarikan diri. Ketika sampai di hujung jambatan, Hang Ishak berjaya membunuh seorang lagi pencuri. Hanya tinggal 2 pencuri, namun mereka terjun ke dalam sungai dan berenang ke seberang. Setelah itu, Sultan Alauddin kembali kepada Hang Ishak. Baginda mengarahkan Hang Ishak dan Hang Ishak menyimpan peti tersebut di rumah mereka sebelum baginda kembali ke istana. Simpan peti ini di rumah kamu berdua. Baiklah, tuanku. Kisah ini berakhir dengan kejayaan Sultan Alauddin Riayat Shah membunuh dan mengusir 5 orang pencuri yang mengganas di Melaka dengan bantuan Hang Ishak dan Hang Ishak. Keberanian baginda menyamar sebagai orang biasa dan bertindak sendiri demi memulihkan keamanan negeri menunjukkan betapa besarnya rasa tanggungjawab dan cinta baginda terhadap rakyat dan tanah air. Peristiwa ini menjadi lambang kewibawaan dan ketegasan seorang Raja Melayu yang bukan sahaja memerintah dari tahta, tetapi juga turun ke lapangan untuk melindungi negaranya.